Best gila boleh rekod macam ni. Akaso hantar 360 camera diorang dekat aku, and aku jakun gila tau, because honestly aku macam pelik sikit nak edit 360 video. Akaso 360 ni boleh record up to 5K 30fps resolution, di mana dalam testing aku footage nampak cun gila, cuma struggle sikit dalam low light lah. Tapi itu benda biasa. Biasanya orang aktif yang guna kamera ni pun akan guna dalam keadaan terang. Aku bawa kamera ni pergi luge, aku dengan wife aku had so much fun. I got some pretty cool footage actually. Cuma ada problem sikit masa tu. Memory card aku too slow, so aku dapat record satu round je footage. SD card yang aku beli mula-mula kononnya rated V30U3, tapi aku rasa diorang sembang. So aku beli dari brand legit macam Kioxia ataupun SanDisk. So make sure korang pilih betul-betul juga. Dalam test aku boleh record sampai 1 jam dengan satu bateri, and kamera ni jadi panas sikit. Tapi dia tak ada stop recording, dan kalau korang ambil creator combo, korang secara teori boleh record selama 3 jam. Akaso 360 ni banyak feature-feature untuk dapatkan footage yang unik, yang cantik, yang interesting kan. Dan semua ada tutorial dia dalam app ni. Dengan Akaso app ni korang juga boleh view dan control kamera ni secara remote. Genuinely aku enjoy pakai kamera ni, so better korang follow untuk tengok lagi footage daripada kamera ni. Harga dia pun mampu milik RM900, dan untuk combo dia RM1099 je. Gila worth it.